5 jenis kucing yang harganya paling mahal di dunia. Ada kucing dalam senarai ni, harga dia boleh beli sebiji Y16. Tapi yang paling gila, ada seekor kucing harga dia lebih mahal daripada sebuah rumah. Kucing apa sebenarnya tu? Kalau nak tahu, sila tonton video ni sampai habis. Jangan skip-skip tau. Di tempat kelima. Kucing apa ni? Rupa kelawar je. Telinga besar capang, muka panjang, badan kurus, bulu pun kurang. Sekali tengok macam makhluk asin kan? Tapi jangan main-main. Walaupun muka dia macam makhluk asin, harga dia lagi mahal daripada Y16. Inilah Peterbilt, kucing pelik tapi mahal. Ramai tak kenal kucing ni. Peterbilt sebenarnya berasal dari Rusia sekitar tahun 1994. Ia terhasil daripada kacukan Oriental Shorthair dengan kucing hairless. Sebab tu badan dia slim, muka tajam dan nampak sangat elegan. Tapi dalam masa yang sama, nampak pelik juga. Ciri paling ketara Peterbilt, telinga dia besar, tubuh keluas dan nampak macam capang. Itu yang unik tu. Ada yang terus nampak macam alien versi kucing. Walaupun rupa dia pelik, sebenarnya Peterbilt ni sangat aktif, manja dan suka perhatian. Kalau korang tengah duduk, memang dia datang kacau minta layan. Jangan ingat tak ada bulu senang jaga. Sebenarnya lagi renyah. Kulit dia kena jaga dan perlu mandi secara berkala. Mengikut laman Whitecaster, harga pasaran Peterbilt boleh mencecah sekitar $1,700 hingga $4,000, iaitu lebih kurang RM8,000 hingga RM19,000, bergantung pada bloodline dan breeder. Memang bukan kucing biasa dia ni. Telinga dia memang capang, tapi tidaklah boleh terbang. Nasib baik, kalau tak habis satu rumah dia pusing. Tempat keempat. Dalam muka kedut sana sini, kulit macam letek, bulu pun tak ada. Inilah Sphinx, kucing paling pelik tapi super mahal. Tapi ramai yang selalu confuse dia dengan Peterbilt. Bukan korang je confuse, saya pun pening nak cari gambar dia orang. Lebih kurang je rupanya. Sekali pandang memang nampak sama. Dua-dua tak berbulu, tapi sebenarnya ada beza. Sphinx ni badan dia lebih berisi, muka lebih bulat, nampak macam comel pelik. Manakala Peterbilt pula badan lebih kurus, muka panjang dan nampak lebih elegan. Kau masih ingat kucing ni dari Mesir kan? Salah tu. Sebenarnya Sphinx berasal dari Kanada pada 1960-an. Lahir dari mutasi semula jadi yang menyebabkan mereka tiada bulu. Tapi penampilannya yang eksotik membuat ramai orang sangka ia kucing purba Mesir. Mutasi ini sangat jarang berlaku, jadi siap Sphinx yang lahir memang unik dan bernilai tinggi. Mata besar dan kulit berkedut dia buat ramai orang tertanya-tanya, macam dewa kucing purba Mesir je diri ni. Walaupun muka dia nampak penyeh, Sphinx mesra, suka perhatian manusia dan sangat sosial. Setiap Sphinx unik dengan ekspresi dan ciri sendiri. Kalau korang duduk, confirm dia akan panjat atas riba korang minta perhatian. Sebab tu ramai sanggup bayar harga tinggi untuk seekor kucing pelik tapi comel ni. Tak ada bulu bukan bermakna mudah untuk dijaga. Sphinx pun macam Peterbilt, kena mandi berkala sebab kulit dia boleh jadi berminyak. Tak ada bulu pun renyah kucing-kucing ni. Menurut laman Hyper Article, harga pasaran Sphinx dari breeder BAFTA biasanya sekitar $2,000 hingga $5,000, lebih kurang $9,600 hingga $24,000. Kalau yang Blackline Premium atau Rare, kadang boleh mencecah $6,000 bersamaan $28,800. Harga sebiji produk Azia Rahmah ni. Azia je lah ramah, kucing ni tak ramah. Dengan harga setinggi ini, tak heranlah kalau Sphinx jadi simbol status bagi peminat kucing dan kolektor. Seekor kucing pelik tapi eksklusif, memang berbalik kalau korang mampu. Jadi kalau korang jumpa Sphinx ni, rasa nak bawa balik rumah tak? Tapi fikir-fikirkanlah, adakah korang sanggup bayar harga setinggi itu untuk kaum kerabat si bersama ni? Di tempat ketiga. Yang ni ada bulu, bukan macam tadi. Putih bersih, mata macam permata. Inilah kaum mani. Harap betul lah sebutan ni. Kucing ni rare dan super eksklusif. Goja-goja segitu. Kaum mani berasal dari Thailand. Dikenali sebagai Diamond Eyes Cat. Ia dikatakan membawa tuah dan nasib baik. Kucing ini telah wujud beratus tahun, tapi masih jarang ditemui di seluruh dunia. Ciri paling menonjol, mata dia yang terang, biasanya biru atau hijau. Bulu dia pula putih bersih tanpa sebarang corak.
Setengah kauman ni ada dua mata warna berbeza. Memang buat sesiapa pun terpana melihatnya. Selain cantik, kauman ni aktif, pandai dan suka bermain dengan manusia. Mengikut laman web Cat Time, harga kauman ni boleh mencecah sekitar $7,000 hingga $11,000 USD, iaitu lebih kurang 33,600 hingga 52,800, bergantung pada keturunan dan breeder. Letih lah kalau kita nak beli harga kucing macam ni. Putih, rare dan mata macam permata. Kucing eksklusif yang memang memukau sesiapa saja. Yang ni abaikan. Tangannya terlebih. Biasalah AI. Di tempat kedua, merangkap naik juara di senarai ini. Kalau kucing ni, harga dia boleh cecah RM100,000 bersamaan sebuah Honda City. Bukan gurau, tapi ini kisah yang benar. Seekor kucing, harga dia setaraf kereta. Inilah Savannah, kucing rare yang nilainya luar biasa. Savannah berasal dari Amerika Syarikat. Ia adalah hasil kacukan antara sevel, iaitu kucing liar Afrika dengan kucing domestik biasa. Tujuannya nak cipta kucing yang nampak liar, tapi masih boleh dipelihara manusia. Ciri yang paling getara, saiz dia besar, kaki panjang dan corak spot macam kucing hutan. Telinga dia pula besar, mata sentiasa alert, buat dia nampak macam predator mini. Tapi walaupun nampak garang, Savannah sebenarnya bukan kucing agresif. Cuma tenaga dia luar biasa. Dia sangat aktif, sangat bijak dan boleh dilatih macam anjing. Kalau tak jaga betul, rumah boleh jadi huru-hara. Sebab tu ramai anggap dia antara kucing paling pintar di dunia. Mengikut laman seperti Savannah Lab, Savannah generasi F1 boleh mencecah $15,000 hingga $19,000, bersamaan RM67,000 hingga RM90,000. F2 pula sekitar $7,000 hingga $13,000, bersamaan RM31,000 hingga RM57,000. Manakala F3 sekitar $5,000 hingga $8,000, bersamaan RM22,000 hingga RM36,000. Bergantung pada generation, bloodline dan breeder. Satu kucing, satu harga kereta. Savannah, keindahan liar yang mahal dan eksotik. Dan juara bagi senarai ini, inilah Ashira, kucing paling mahal di dunia. Kucing ni harganya boleh lebih mahal dari rumah atau kereta mewah. Bukan sekadar haiwan peliharaan, tapi simbol eksklusif yang buat semua terpukau. Ashira ni gabungan sevel Afrika, Asian Leopard Cat dan kucing biasa. Tujuannya nak hasilkan kucing yang cantik. Corak badan menarik, tinggi tapi masih boleh dijaga macam kucing peliharaan. Bukan kucing biasa. Ini macam predator mini tapi masih boleh jinak. Ciri paling menonjol, badan dia tinggi, panjang, corak bulu cantik, mata tajam dan kaki panjang. Dia aktif, boleh dilatih tapi aura dia tetap nampak liar. Ramai kata Ashira adalah kucing yang paling pintar dan eksotik di dunia. Menurut laman web Hyper.com, harga Ashira boleh cecah sehingga $125,000, lebih kurang RM500,000 duit Malaysia. Apa yang mahal sangat kucing ni? Sebabnya dia rare. Gabungan sevel, Asian Leopard dan kucing biasa susah nak dapat. Badan dia tinggi, corak bulu cantik dan elegan. Bloodline dan breeder limited, jadi supply terhad. Ashira bukan sekadar haiwan, ia simbol mewah. Walaupun nampak liar, dia pintar dan jinak. Gabungan wild, smart dan loyal yang buat nilainya premium. Satu kucing, satu harga kereta mewah. Ashira, corak badan cantik, pandai, eksotik, memang buat semua terpukau. Jadi daripada semua kucing ni, yang mana satu pilihan korang? Nak beli kereta atau nak beli kucing yang harganya lagi mahal daripada kereta? Baik, beli aku. Dunia ni memang pelik. Kadang-kadang seekor kucing boleh jadi simbol kekayaan. Kalau korang minat fakta macam ni, jangan lupa tekan like, subscribe untuk video seterusnya.